Anda kan dah tahu bahawa kami membina Save Pages ini menggunakan keempat empat custom GPT ini. Okey, yang pertama untuk teaser copywriting for better blogs atau copy, kami telah minta custom GPT kami untuk bina sebuah copywriting lah. So kami telah minta membuat sebanyak 5 perenggan. Ini adalah perenggan yang pertama, perenggan kedua, ketiga dan keempat, kami berikan maklumat yang lengkap kepada mereka lah. So ini adalah main yang paling utama lah, di mana copywriting anda haruslah power, dan kemudian kita akan copy copywriting ini, kita akan bawa pula kepada headline Hero Pro, di mana dia akan membuat orang kata headline untuk anda punya produk dengan hook-hook yang baik lah. Okey. Sebagai contoh sini, kita telah membina sebuah ni adalah copywriting yang kita dah buat. So dia minta apa, sama nak buat what you see what you see is what you get, atau raw clean text. Saya minta what you see what you get dan tanpa emoji. So dia telah preparekan 10 orang kata hook untuk bisnes saya, untuk hantar di Facebook ke, di social media ke dan sebagainya. Dan kemudian saya juga telah meminta mereka untuk membuat sebuah save pages. Dalam headline Hero Pro ni kita boleh buat save pages atau email, okey. So kita minta buat save pages, mereka telah preparekan save pages jenis direct response, ada hook, masalah, solusi, bukti, tawaran dan jaminan serta CTA, okey. So format WYSIWG itu what you see is what you get markdown and emoji tadi. So ini adalah save pages yang kami gunakan dan kami telah bawa dan buat ke dalam save pages yang sekarang anda lihat ini. Okey, ini kami buat semua di sini. Okey, dan kemudian kami minta Q&A, soalan jawab lah. So kita masukkan kita punya copywriting tadi. So kita dah masuk di sini, dan jika ada tiada, dia ada soalan pada sini lah. Kita kelebihan kita kat sini lah. Okey, so kita dah preparekan ada lebih kurang 7 Q&A untuk kita di sini. Artinya bagaimana saya dapat akses, adakah ada jaminan atau sokongan, adakah saya boleh jual semula jabatan ini, berapakah kos pelaburan, semua ada di sini. Dah prepare dan kami dah masuk dalam set pages kami. Anda lihat sebiji kami tiru. Dan akhir sekali kami telah membuat bullet untuk orang kata bullet point untuk kita punya produk, di mana kita masuk ke perhatian kita sekali lagi, dan kemudian dia akan buat 10 default bullet point untuk bina naratif atau yang memikat lah. Okey, 10 killer marketing bullet untuk Super AI Kemanak ni lah. Okey, nama kami punya produk ni lah. So automasikan tugas anda seperti punya pekerja super tanpa gaji. Kalau barang sekali semua hidup, manfaat semua hidup. So bayar sekali dan mati kuasa air selamanya. Tanpa langganan bulanan, tengok. Ni semua boleh-boleh dibuat untuk anda. Selain daripada hook daripada di sini. So anda punya pelbagaian integrasi yang synchronize antara keempat custom GPT akan berikan ni. So ini akan lebih akan berikan daripada buat copywriting, buat headline, buat artikel sekali untuk anda, buat untuk anda punya save pages, lepas tu buat bullet point lagi cantik, dan anda boleh minta mereka buat lagi dan lagi. So nak saya buat lebih banyak, semua katanya berulang-ulang untuk anda sehingga dapat sebuah kepuasan yang anda inginkan. So kami buat save pages ni menggunakan ayat, semua kami gunakan daripada custom GPT ini. Okey. Okey, assalamualaikum.